Bersatu melahirkan rasa duka cita terhadap keputusan PAS yang secara rasmi menamatkan kerjasama politik antara kedua-dua parti berkuat kuasa serta-merta. Walaupun hubungan politik itu berakhir, Bersatu menegaskan pendiriannya untuk terus kekal dalam Perikatan Nasional sebagai parti pengasas gabungan tersebut. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, keputusan menghentikan kerjasama politik dan memutuskan hubungan dengan Bersatu adalah atas kehendak PAS. Sebagai parti pengasas PN, Bersatu akan terus kekal dalam PN dan memperkukuhkan teras perjuangannya, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Beliau turut menegaskan bahawa Bersatu akan terus memperkasa agenda prihatin rakyat serta mendukung aspirasi rakyat yang mahukan perubahan dan kepimpinan yang mewakili seluruh warga Malaysia. Muhyiddin turut menyeru semua pimpinan dan ahli parti agar terus memperkukuhkan PN. Setiap lapisan pimpinan dan ahli mesti terus meletakkan kepentingan rakyat sebagai fokus utama, malah lebih bersemangat dengan ujian terbaru ini. Saya yakin rakyat yang mendukung cita-cita PN akan terus istiqamah bersama-sama kita. InsyaAllah tentunya ada hikmah daripada apa yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk, taufik dan hidayahnya, katanya. Semalam PAS mengumumkan penamatan kerjasama politik dengan Bersatu selepas keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat khas Jawatankuasa Kerja PAS Pusat susulan laporan, kajian dan penilaian semasa terhadap hubungan kedua-dua parti.